Boy Blaze dan Ais. Berhenti! Cukup, Bobo Boy! Mereka nggak jadi bertukar ke tahap ketiga? Berhenti, Bobo Boy! Nanti, jangan campur tangan. Biar mereka tamatkan. Kami saja! Mana serangan ketujuh kau? Marah. Untuk Bara! Kau nak sangat kan? Bermula api Maktima! Ayo, video up! Sudah! Cukup, Bobo Boy! Bahaya! Ampunan graviti! Tegangan laju! Ya! Bawa aku, Bapak! Kebakaran! Lakukanlah! Marilah! Sekarang ruka-ruka! Ruka-ruka! Lepaskan aku! Apa ni? Ya! Kau nampak tak apa yang kau dah buat? Ying! Bangun, Ying! Apa kita dah buat ni? Kau kena bergabung semula, Bobo Boy! Duel of Honor dah tamat. Ying! Maafkan aku, Ying! Ying, bangun, Ying! Bobo Boy, kau dah okey? Jangan risau pasal aku. Kau okey tak? Aku okey. Maafkan aku semua. Aku... Bukan salah kau. Kau berbocah terlalu lama sampai lupa diri. Tapi tadi Bobo hampir dapat keluarkan tahap ketiga. Tak ada gunanya boleh keluar ke tahap ketiga kalau aku masih tak dapat nak kawal. Kau ragun ke? Dah tentulah jago buat Bara yang menang tadi. Kau jangan mengarut. Ais yang menang tadi. Bobo Boy sudah aman. Mereka pula yang bergaduh. Bagi Mejana ni, Tuan Gaduh. Berhenti! Biar aku selesaikan kau sendiri. Cakap besar. Tenaga aku dah nak habis. Aku pun dah tak larat. Apa? Dulu ni. Kami tak berani nak campur tangan. Depa tu ketua Pok Bara dan Pok Salju. Tak boleh. Aku rasa aku tahu. Tahu apa? Ini dia. Fusion yang tak perlukan banyak tenaga. Resepi fusion baru? Bobo Boy kuasa 2. Solar Power and the Fusion. Fusion apa tu? Salam perkenalan semua.
Bobo Boy. Sopan. Bobo Boy, sopan? Ya, solar campur topan jadi sopan. Mengikut kajian aku, kuasa solar dan kuasa angin adalah renewable energy. Jadi, kedua-dua kuasa ni tidak memerlukan input yang banyak untuk menghasilkan tenaga yang besar. Dan gabungan dua tenaga ni boleh mencipta sistem tenaga yang lebih efisien dan lestari. Ya, tepat sekali. Lestari, Bestari, Kuah Kari. Yang penting, ada fusion baru kali ni.